Alright guys, dalam video kali ni saya nak share dengan you guys macam mana saya scan counter dan macam mana saya check counter ni, that something that I can work with lah secara ringkas. Okay, so dalam video ni kita akan buat beberapa breakdown. So the first one is kita tengok dekat scanner counter ni menggunakan platform M+. Alright, and then barulah kita tengok dekat chat. Okay, so jom kita tengok chat kita dekat sini. Okay, so saya share screen saya. Okay. So dekat sini you guys boleh tengok, okay, saya menggunakan platform M Plus online lah, alright, untuk saya nak cari counter, okay. So ini adalah setting saya. Ada yang tanya hari tu tak macam mana nak dapat setting macam ni? You buka sahaja dekat Internet Explorer, you akan dapat lah these features. Okay, so macam saya buka dekat sini saya buat watchlist saya, alright. And dekat sini saya ada market depth saya, dekat sini ada time and sale saya, dekat sini ada scanner saya. So yang kita nak cerita hari ni adalah tentang this one lah. Okay, so you guys boleh tengok sekarang pukul 4.41 market nak tutup dah. Mungkin ada some volume nak masuk, mungkin ada some volume nak jual. Esok cuti. Okay, hari Khamis baru kita sambung. IPO Pentec ada volume masuk, you guys boleh tengok kat sini. Okay, so kenapa saya suka sangat saya sangat sukalah basically menggunakan scanner platform M Plus online ni sebab dia sangat mudah. Alright, saya boleh terus nampak counter apa yang ada volume masuk, counter apa yang ada volume keluar lah basically. Okay, so contoh, alright, saya nampak dekat scanner sekarang ada Synergen, ada volume masuk. Okay, so itu benda pertama saya tengok. EGWD saya nampak volume masuk. So ini kita panggil filter pertama lah, stage 1. So stage 1 basically kita nak tengok je, ada tak basically counter yang mungkin kita familiar ataupun kena dengan team kita. So contoh let's say sekarang ni team data center, semiconductor, things like that. So kita nak tengok dekat scanner ni ada tak counter-counter ni masuk volume. Mungkin ada tak yang counter-counter ni tengah push lah basically, tengah naik. Alright, jadi contoh macam tadi saya nampak EGWD. Okay, apa lagi tadi saya nampak, right? So bila saya nampak Synergen tadi saya nampak, contoh let's say lah, ni bayangkanlah counter ni counter kena dengan Teams. Okay, so let's say lah saya nampak EGWD. So tadi, alright, sorry guys, tadi apa ni, trading view ada problem sikit. Tadi let's say lah, alright, saya nampak EGWD dekat scanner. So saya akan tengoklah chart dia. Okay, selalunya kalau ada warrant saya akan tengok mak dia. Saya akan fikir adakah make sense lah, adakah anak dia ni follow movement mak dia. So you guys boleh tengok kat sini, EG all time high 191, EGWD dia punya all time high 955. So kita boleh cakap kind of make sense lah. Kita boleh cakap that okay, EGWD follow mak dia lebih kurang in terms of sekarang ni lah. Okay, jadi kalau saya tengok chart ni, okay, saya nampak dekat sini let's say lah, alright, adakah make sense untuk aku nak beli ni, dia boleh boom. Okay, so macam mana saya tengok? Saya akan tengok movement dia. So let's say lah saya nak buat short term trading. Let's say saya target saya nak hold kurang 1 minggu. Jadi saya akan check. Okay, tadi saya jumpa EJW ni kat scanner. So bila saya jumpa kat scanner, saya terus tengok chart. Now saya akan fikir, okay, adakah make sense untuk aku nak masuk counter ni? Saya akan check dia punya previous movement. So let's say lah, dekat mana yang dia start betul-betul boom. Okay, dekat sini kita boleh nampak dia nak cakap boom tu tak adalah sangat. Ni more to grinding lah. Dia naik sikit. Dekat mana? Okay, at what point yang betul-betul boom? Boom ni maksudnya mungkin satu candle tu naik lebih 10%, things like that lah. Okay, mungkin ada orang boleh consider ni boom juga. Ikut you guys punya macam ni you nak rely on lah. So for me dekat sini mungkin saya akan anggap lebih kepada grinding lah. Okay, dia naik sikit, and then dekat sini dia sideways, and then boom. Okay, so mungkin kat sini lah saya consider boom. Alright, and then saya nampak dekat sini dia ada some sort of ascending triangle breakout. You guys boleh tengok kat situ. Nak pecah tak jadi, nak pecah tak jadi, jatuh, and then dia pecah kat sini. Okay, jadi saya akan fikir macam ni, ada tak pattern yang lebih kurang sama? Kalau kita tengok contohlah dekat sini dengan dekat sini, okay lah, of course dekat sini agak panjang. But kita boleh nampak kat sini ada some sort of standing triangle breakout, kat sini pun ada lebih kurang. So kalau saya akan fikir macam ni. Adakah potential untuk dia nak, ataupun adakah possible untuk dia nak main lepas dia breakout standing triangle? Let's say lah saya jump to conclusion that okay, possible. So macam mana saya nak agak movement ni besar macam mana?
mungkin salah satu cara dia adalah saya tengok previous movement. So let's say lah dia pernah breakout dekat sini, dia naik, katakanlah dia naik 35% ataupun 25 sen lah, kalau kita nak ambil in terms of sen, 25 sen. So, mungkin tak mustahil, alright? Tak mustahil, bukan mungkin lah, tak mustahil untuk dia nak repeat benda yang sama kalau dia breakout area sini. Okay, which is kalau kita tengok, kalau dia buat size yang sama, lepas dia breakout ascending triangle, breakout dekat sini, since yang dia boom sebelum tu, okay, dia naik sebanyak 25 sen dan dia dah pull back, okay, dia buat some sort of ascending triangle breakout, you guys boleh tengok kat situ, okay, dan kalau dia pecah kat sini, kita boleh cakap, tak mustahil lah untuk dia nak buat movement yang sama. So of course benda ni bergantung juga kepada mak dia, sebab ini adalah Warren. So kalau mak dia, dia lebih kepada mak dia lah. Okay, so kalau mak dia boleh naik, very likely dia akan ikut juga. Sebab apa kita cakap macam tu? Sebab sebelum-sebelum ni memang mak dia naik, dia ikut lah yang area-area sini. Sebelum-sebelum ni mungkin kurang ke apa ke tu, tak apalah. But we are talking about time dia boom dekat sini, time dia boom dekat sini, anak dia ikut tak? Kita boleh cakap yes, anak dia ikut lah. Okay, so mak dia naik kat sini, anak dia naik juga. Macam tu lebih kurang lah pattern dia. Tak sebiji tapi lebih kurang. So kita nak agak-agak, that kalau lah breakout sini, adakah mustahil untuk dia pergi sini? Mungkin kita boleh cakap tak lah. Okay, so macam biasa disclaimer, this is not buy call, this is not sell call, this is salah satu cara, okay, macam mana kita nak scan counter, itu saja. So yang ni saya tengah tunjuk dengan you guys, bukan saya nak cakap okay belilah EGWD ke, bukan. Okay, ini saya nak tunjuk dengan you guys macam mana saya scan counter, and then bila saya pakai apa, saya dah tunjuk tadi, apa ni, platform M Plus scanner tu. Alright, dan bila saya dah jumpa counter tu, saya tengok dekat chart apa benda yang saya cari. So mungkin saya akan fikir kepada, adakah make sense lah untuk counter tu dia nak boom. So let's say dekat sini saya nampak dah, okay, dia pernah boom, dia buat centering breakout, dia boom, dia buat centering breakout. So mungkin saya boleh cakap, okay, tak mustahil sangat lah dia nak boom on the next one. Okay. Alright guys, itu hanyalah secara ringkas, okay, macam mana kita scan counter, macam mana kita tengok counter tu make sense tak. Dia ada banyak lagi benda-benda lain yang mungkin kita kena consider lah in terms of team counter tu, tengah okay tak, banyak lah mungkin benda-benda lain macam market depth. Alright, okay, so guys, for now itu saja secara ringkas. Cuba you guys comment guys dekat video ni, you guys nak saya buat video apa lagi untuk momentum trading. Okay, mungkin next video saya akan pilih topik tu. So guys, sharekan video ni dan jangan lupa like. I'll see you guys in the next video. Bye.